Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ni nak share satu tips untuk pelajar SPM. Boleh amalkan solat sunat istikharah. Okay, ada pelajar yang dah gabrak, lagi kurang daripada sebulan ataupun lagi berapa minggu je. So, boleh tambahkan solat sunat istikharah. Okay, sebab solat sunat istikharah ni kita minta petunjuk. Tak semestinya minta petunjuk untuk kahwin ke, dapat kerja ke, buat pilihan. Sebenarnya kita minta Allah petunjuk lah. Ya Allah, tunjukkanlah soalan apa yang akan keluar. Ataupun masa kita buat latihan kan, ya Allah, niat ya Allah, semoga semasa aku buat ulang kaji ni, semasa aku buka latihan ni, itulah soalan yang akan keluar. Tunjukkanlah mana tahu kita flip je buku ulang kaji, tiba-tiba kita baca, oh tu yang akan keluar. Petunjuk Allah ni macam-macam cara. Macam saya sendiri masa nak SPM, masa tu tak ingat, macam baca last minute, ya Allah, rupanya soalan tu sebiji. Sebenarnya banyak kali. Itu semua adalah petunjuk Allah lah. Allah nak bagi, tu namanya rezeki kan. Okay, so all the best. Boleh tambahkan solat sunat istikharah dan detail lah semasa doa. Ya Allah, berikanlah masa aku nak ulang kaji ni petunjuk apa yang akan keluar. Dan kita bukan hanya berdoa, solat dah, tapi dan kita ulang kaji lah. Solat istikharah tapi tak ulang kaji. So macam mana petunjuk tu nak tu kan? Maksudnya Allah nak datangkan mana yang keluar macam tu. Okay, mana tahu daripada petunjuk Allah ni luas lah, ataupun daripada kawan kita tanya, ni macam mana? Dan last minute ni memang semua orang akan gabra. Tapi cuba take time. Okay, cuba yang kawan tanya tu, kalau kita rasa macam tak tahu, mungkin yang kita tak tahu tu lah kita kena cari. Okay, kalau macam pengalaman saya sendiri, soalan yang ramai kawan tanya, itulah yang keluar. Rupanya kawan Allah nak bagi tunjuk daripada kawan tanya tu, adakah saya nak tolong ataupun tak. Okay, so kita cuba sebaiknya. Kalau kita tak tahu, kawan saya tak tahu, nanti saya cari. Kalau saya tahu, saya terangkan. Macam itulah. Okay, so insyaAllah buat yang terbaik. Okay, maka solat sunat istikharah dan solat sunat istikharah tu boleh sebenarnya tak ada waktu lah. Maksudnya tak ada waktu bila ke, malam ke, siang ke, boleh je buat bila-bila. Kalau solat sunat tahajud kan kena lepas isyak semua kan. Okay, kalau solat sunat istikharah boleh tu. Okay, untuk adik-adik yang macam dah putus asa, yang tengah gabra, jangan macam tu. Usaha, masih ada peluang. Okay, masih ada peluang. Okay, yang penting kita usaha. Okay, jangan sampai taklah cikgu, saya dah berputus asa. Jangan macam tu, kita masih ada masa. Okay, ingat orang Islam yang dekat Palestin tu, yang dekat P tu. Okay, bermati-matian, tak ada senjata, guna batu. Kita okay, kamulah peperiksaan SPM ni perang besar. So persediaan kita apa? Walaupun last minute. Okay, dan jangan gabra, tenang. So macam kalau gabra je, berdoa, ya Allah. Sebab kalau kita gabra, kita makin rasa blank, blur. Macam tu. So tahu kan, pernah dengar tak orang kata, orang yang tenang tu menang. Okay, so pandai kawal diri. Kalau rasa serabut sangat, mungkin kita banyak dosa. Okay, buat solat sunat taubat dulu, buat solat sunat istikharah, solat hajat, lepas tu mula belajar. Okay, tenang. Jangan fikir orang lain, dia dah belajar, kita tak boleh belajar. Tak payah, kita fokus diri kita sendiri je. Ni markah aku. Macam tu. Okay, so all the best. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.